betul dalam projek hari ni saya lama gila tak buat YouTube pada pertama kali saya buat. So hari ni kita bukan saja nak tengok meja ni kosong Yang penting sekali korang support channel saya dan road to 700 subscriber. So saya harap korang support lah channel saya ni. Saya minta maaf menggila tak buat, dah berapa hari tak buat. So hari ni baru saya nak review barang yang dah sampai, yang agak premium, yang agak rare. So pada video kali ni saya akan review barang iaitu item final form. Jadi geng, kalau korang suka tengok video saya ni, kalau korang suka ni, korang subscribe, korang share, korang tengok apa komen, korang like, korang tak apa komen. Okay geng, kita tengok 1, 2, 3. Iaitu barang Kamen Rider Kiva. Kita review Kiva lagi sebab kita ada final form dia. Korang nak tahu kan saya jumpa ni kat mana kan? Tatsulot bersama dengan Kiva Third. Kiva Third tak silap saya. So dia ada dua, dia ada kawan dia dah sekarang. Bagi saya bersyukur dapat item final form dia lah. Okay, jadi geng, kita pun tak pasang bateri lagi ni. Macam mana ni? Okeylah geng, jadi kita pun akan mereviewkan Kiva Belt sekali lagi dan Tatsulot. Jadi yang video sebelumnya saya pernah je review OG Caliber kan. Saya suka sangat OG Caliber, tak tahulah saya tergila-gila kan dia. Sampaikan saya taklah tengok cerita tu. Tapi yang lagi top lagi Gozyuja kah. Korang kena tengok episod 17 tu. So bagi saya cerita tu best. Tapi saya tak nak mereviewkan cerita. Saya nak review mainan, bukan review cerita dia. Korang tengoklah sendiri. Okay dah geng, kita pun ada apa nama ni, ini Tatsulot apalah. Okay, ini Tatsulot. Yang ini adalah Kiva Belt, sahabat daripada Tatsulot. So kita nak main yang Kiva ni dulu. Okay, so let's go, kita main Kiva. Mari menggigit. Henshin. Nanti kita main sama pakai sebab nak test je. So kita akan hidupkan iaitu Tatsulot Kamen Rider Kiva. Dia ada bagi fuel cell ni saya nak cerita ni pun agak perjalanan jauh So benda ni memang susah nak dapat. Dia punya fuel cell lah kiranya. Korang mana yang senang dapat tu kira okey. Kira kalau korang ni pengumpul kolektor Kamen Rider ke, saya ni kolektor biasa-biasa je. Okey, jadi kita hidupkan ni Okey. Mana speaker dia speaker ke kat sini. Wow, ikimasu yo. Okey, kita tarik dia punya hidung dia geng. Tarik. Hidung dia. Okey. Dia borak dengan Kiva. Okey. Wih, ada lagi ke? Ada banyak ke dialog? Best lah. Sebab ni best lah. Okey sekali. Okey, kita akan main secara jadi nanti kita akan pakai. Okey. So ni dia punya brace dia. Brace dia ni kan, untuk dia berpaut dekat brace ni menjadi final form iaitu Emperor form. Okey. Ini dia punya fusel dia. Fusel kita buka siap-siap. Dengan kita akan pasang kat Kiva Okey. So mari kita main. Sementara saya nak main ni dululah. Tak tahulah apa yang dia buat. Dia ada banyak dialog. Okey. Nice, agak nice So, kita nak main dah sekarang. Okey.
Okay, kita pasang. Benda ni pastikan korang tekan. Takut nanti dia longgar, dia akan macam ulang-ulang lah. Macam tu lah. Okay, kita try Okay, sekejap. Macam ni. Macam tu. Okey, dia dah jadi Ampera form. Okey, sekarang kita pakai fuse cell ni. Fuse cell yang dia bertukar jadi Ampera. Tak tahulah. Oi, premium. Okey, macam tu saja. Okey. Dia ada serangan macam dia dapat form senjata, armor form daripada Kiva, badan Kiva. So korang tarik saja dia punya hidung dia. Dia macam ni lah geng. Sorry Kiva. Okay. Wow. Pasal. Yoga Fever. Okay, dia Yoga Fever. Serangan. Yang wake up Fever tu gampang gila lah. Skill rider kick dia. Suka tengok. Dia macam tahi tajam. Dia macam menggigit. Menarik. Final form dia menarik weh. Ni wake up Fever. Kita nak cari Garu Fever pula. Okey, lagi. Cuba kalau buat banyak kali. Saya tak tahulah macam nak main ni. Okey. Dah ada banyak. Wih, bestnya. Wih, best gila wih main yang final form Kiva ni guys. Memang best. Cuba kalau sebanyak 1000 kali. Oh, dia macam mengamuk gitu. Menarik. Cuba kalau buat 1000 juta berjuta lagi. Tak ada buat apa. Tetap sama je. Wih, teruk serangan dia. Okay, ada satu. Bertukar. Menarik. Kalau ni pasang kat ni apa jadi? Sekejap kita test. Buka benda ni. Korang kalau buka korang tekan dua button ni. Dua ada spring. Okey. Cuba pasang. Wow, tengok ni. Saya telah mendapat kuasa Kiva lagi dulu cakap. Diam. Saya cakap banyak. Oh. Menarik. Cuba kalau kita pasang. Tak boleh. Oh, faham. Nanti dia longgar. Oh, right. Dia macam tu je lah function dia. Tapi best. Kita buat dia lebih kuat lagi So, video ni 9 minit saja. Dia agak pendek, sorry. Suruhan, panggil. Dah macam dinosaur saya.
Okey, kita guna form-form yang lain lah. Contoh Garu Saber, kita pakai Basha Style tu. Kombinasi dua ni. Style. Okey. Cuba kalau kita pakai Doga. Relax. Bisa betul. Doga. Jangan kita cek Doga. Stop lah Doga. Doga tu Doga. Sekejap ni. Weh, style. Okey, terakhir rider kick dia lah kita main. Okey. Terakhir rider kick. Baru saya pakai. Okey dah, saya rasa saya nak pakai. Dia batok. Boleh nak saya main. Okey. Kita tarik ni. Terbaik. Alright, terbaik. Okay lah geng, sampai situ je video tu pada kali ni. Thanks for watching. So anyways, korang boleh beli 10 slot Kamen Rider Kiva punya Final Form Empire form. Jadi bagi saya amat menghargai apa yang saya collect ni selama ni. So korang dekat dalam rumah sana, kalau korang lonely sangat, korang boleh je ada diorang berdua ni, iaitu Kiva third dengan 10 slot. Saya tak adalah sunyi hari ni. Kan? kan. Okey, dia senyap. Okey. Okey, jadi bagi saya best main
dengan final form dia sekali. Ini memang saya suka. Okey lah geng, apa dah video kali ni. Kalau kau suka video ni, korang tekan butang subscribe, tekan butang share. Kalau like, korang share. Kalau tak, komen bawah. Apa lagi saya nak review lagi. Jadi saya ada lagi barang nak review. Ada lagi. Tapi sekitar harga dia mahal. Saya minta maaf apa yang saya cakap ni. Okey lah geng. Okay, bye.